Assalamualaikum. Bateri tinggal 20% je lagi. Ini mungkin rakaman kita yang terakhir lah untuk hari ni. Kita sambung besok lagi. Suasana senja. Alhamdulillah kawan-kawan. Ini nak minta laporan-laporan komiti-komiti kejahatan setempat ni. Yang geng-geng dekat kedai kopi ni. Yang komiti-komiti curi lembu setempat ni. Daripada 3 trailer bawa masuk tu, yang dekat Lepor, Sungai Lepor tu, dekat Lepor 5 tu, Lepor 3 tu, kan. Yang anak Jumri ni, Jumari ke apa benda, Jumri ke, Zamri ke apa benda ke, bentangkan berapa banyak di voucher ni. SPRM kena siasat dia orang ni. Pada voucher perniagaan tu apa benda dekat situ, kan. Polis kena siasat benda tu, kan. Yang dia pukul yang DJ Pahang FM ni, Harun ni, dia dengan satu geng tu, dia pukul pegawai polis je gitu, yang masuk ke hospital bukan meninggal dunia tu, yang ada kita kebumikan cakap istirahat polis, kan. Macam mana? Damo. Kejahatan setempat. Nak minta dibentangkan macam mana program-program kejahatan setempat tahun lepas punya. Prinsip dekat mana dia curi lembu tu. Ada tu. Ada. Dia punya invoice, dia punya latar belakang duit dia orang punya sistem ni, dia pakai dalam ni. Dalam apa? Dalam account bank. Dia tak pakai tunai tu, kan. Kalau dia pakai tunai pun, orang yang beli lembu tu pun boleh dapat detect juga dekat situ voucher. Lepas itu buat kuasaan LHDN dengan cukai tu kena buat sitaan. Baru kita dapat kuat kuasa apa benda tu, halal haram tu. Okey, kita jumpa lagi next video.